Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan pengenalan serta dimensi pemikiran yang terkandung dalam puisi Melayu Islam di Malaysia, iaitu dimensi eskatologi atau dimensi akhirat. Puisi Melayu Islam di Malaysia merupakan salah satu cabang kesusasteraan Melayu yang menggabungkan keindahan bahasa dengan nilai-nilai Islam. Sejak kedatangan Islam ke alam Melayu, pelbagai bentuk puisi seperti syair, gurindam dan nazam telah digunakan sebagai medium untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat serta panduan hidup. Kini, walaupun puisi berkembang dalam bentuk sajak moden, nilai dan mesej keislamannya masih dikekalkan. Puisi Melayu Islam bukan sekadar luahan perasaan atau karya yang indah dari segi bahasa. Sebaliknya, puisi ini menjadi medium untuk menyampaikan ilmu, membentuk akhlak dan mengajak masyarakat menegakkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Muhammad Zariad Abdul Rani, sastra Islam ialah satu bentuk wacana ilmu yang menyampaikan kebenaran berdasarkan ajaran Islam, bukan sekadar hiburan. Selain itu, Muhammad Saleh Rahmat turut menjelaskan bahawa puisi Melayu Islam berperanan membina kesedaran intelektual dan spiritual dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menghuraikan dimensi pemikiran yang pertama, iaitu dimensi eskatologi. Dimensi eskatologi merujuk kepada kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati. Ia merangkumi perkara-perkara seperti kematian, alam barzah, hari kiamat, hisab atau perhitungan amalan serta balasan syurga dan neraka. Dalam puisi Melayu Islam, tema-tema ini diketengahkan bagi mengingatkan manusia bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara, manakala kehidupan akhirat ialah kehidupan yang kekal. Penyair Melayu Islam sering menggambarkan kematian sebagai satu kepastian yang tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia. Gambaran ini disampaikan melalui bahasa yang puitis seperti metafora, perjalanan terakhir, kembali kepada pencipta atau pintu pemisah antara dunia dan akhirat. Pendekatan ini mengajak pembaca bermuhasabah serta menilai semula tujuan hidup mereka. Selain itu, tema Hari Pembalasan turut diberikan penekanan. Penyair menjelaskan bahawa setiap amalan manusia akan dihisap dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran mengenai mizan atau timbangan amal serta titian sirat dapat membentuk rasa takut terhadap azab Allah dan pada masa yang sama menanam harapan terhadap rahmatnya. Perasaan ini mendorong manusia untuk sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Puisi Melayu Islam juga menggambarkan syurga sebagai tempat penuh ketenangan dan rahmat Allah, manakala neraka sebagai balasan bagi mereka yang ingkar. Gambaran ini lazimnya disampaikan melalui simbol dan bahasa yang indah agar mesej dakwah lebih berkesan serta mudah dihayati oleh pembaca. Sebagai kesimpulannya, dimensi eskatologi merupakan antara pemikiran utama dalam puisi Melayu Islam di Malaysia. Melalui tema kematian, hari pembalasan, syurga dan neraka, penyair berjaya menggabungkan keindahan bahasa dengan nilai-nilai Islam. Oleh itu, puisi Melayu Islam bukan sahaja mempunyai nilai estetika, malah berperanan sebagai medium dakwah yang membentuk sasiah, meningkatkan kesedaran rohani dan mengingatkan manusia tentang persediaan menghadapi kehidupan akhirat. Sekian, terima kasih. Okey, baik, beralih kepada 2.2 dimensi mengenal Tuhan yang bahari, iaitu ma'rifatullah. Pertama sekali, ma'rifat adalah ilmu pengenalan tentang Tuhan yang bahari. Sebagaimana yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, awaluddin ma'rifatullah. Dan juga dalam surah wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini liya'budun sebagai liya'rifun, iaitu untuk mengenal mengenal Allah lah. Okey, jadi elemen makrifat ini sebenarnya tidak asing lagi dalam karya kesusasteraan Melayu tradisional, sebagaimana yang terdapat dalam Gurindam 12 Raja Ahli Haji dan syair Burung Pipit Hamzah Fansuri. Gurindam 12 banyak menyentuh aspek pengenalan diri, sebagaimana yang ada dalam petikan dia, barang siapa mengenal diri telah mengenal Tuhan yang bahari. Dan syair Burung Pipit menceritakan perjalanan manusia dalam mengharungi kehidupan lah, yang diumpamakan manusia itu seperti burung pipit. Seterusnya, dimensi ilmu dan adab. Puisi Melayu Islam bukan sahaja memaparkan keindahan bahasa, malah menyampaikan nilai-nilai Islam. Antara dimensi penting ialah ilmu dan adab, kerana dalam Islam kedua-duanya saling melengkapi. Ilmu menjadi panduan hidup, manakala adab memastikan ilmu diamalkan dengan baik. Dimensi ini dapat dilihat melalui pantun yang bukan sekadar hiburan tetapi juga media menyampaikan nasihat dan nilai kehidupan. Contohnya, andainya sagu terus diparut, banyaklah bekal ke mana pergi. Andainya ilmu terus dituntut, banyaklah bekal hidup dan mati. Pantun ini membawa maksud bahawa orang yang rajin menuntut ilmu akan
akan memperoleh manfaat sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Frasa sagu terus diparut melambangkan usaha yang berterusan, sama seperti proses menuntut ilmu yang memerlukan kesungguhan dan ketekunan. Selain itu, pantun ini turut menonjolkan adab, iaitu sikap rajin, tekun dan tidak mudah berputus asa dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahawa dalam tradisi Melayu Islam, ilmu dan adab tidak boleh dipisahkan. Kesimpulannya, dimensi ilmu dan adab dalam puisi Melayu Islam membuktikan bahawa masyarakat Melayu menjadikan ilmu sebagai asas kehidupan, manakala adab membentuk peribadi yang berakhlak mulia dan berteraskan ajaran Islam. Seterusnya, kita beralih kepada dimensi hubungan sesama manusia ataupun hablum minan nas. Dalam puisi Melayu Islam, interaksi sosial tidak dilihat sebagai kontrak budaya semata-mata, melainkan sebuah amanah besar yang akan dihisap di akhirat kelak. Dimensi ini mengangkat paksi keadilan, kasih sayang dan tanggungjawab sosial demi melahirkan masyarakat madani yang utuh. Sebagai bukti, kita boleh melihat dalam Gurindam 12, pasal kelima karya Raja Ali Haji yang berbunyi, "Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Melalui bait ini, dimensi hubungan sesama manusia dizahirkan secara jelas melalui penekanan terhadap budi dan bahasa, yang menunjukkan bahawa kemuliaan seseorang insan tidak diletakkan pada keturunannya semata-mata, tetapi pada sejauh mana dia mengalihara adab dan lisannya ketika berinteraksi dengan orang lain. Puisi ini bertindak sebagai panduan sosiologi yang kukuh untuk mengajak masyarakat mengamalkan sikap hormat menghormati demi kerukunan ummah. Okey, seterusnya beralih kepada 3.1 struktur Gurindam 12 Raja Ali Haji, yang mana dalam struktur Gurindam ni terdapat struktur kolokasi, iaitu sanding kata yang mengikat perkataan-perkataan istilah akrab. Sebagainya istilah berbangsa dan berbahasa, maknanya berbangsa dan berbahasa. Orang yang berbangsa itu adalah orang yang berbahasa. Lepas tu mulia dan kelakuan dia. Selain daripada bunyi yang dekat-dekat, mulia ya di situ dan dia ada juga ya di situ. Dia juga menghubung kaitlah, memberi perkataan yang kemas, berilmu dan bertanya tiadalah jemu, yang terdapat dalam Gurindam 12 fasal yang kelima. Kesemua ini memperlihatkan perkaitan satu sama lain dari segi asbab dan musabab. Sabab musabab. Di samping memiliki pola rima akhir yang tepat dan sama, iaitu dalam bahasa Arab kita sebut sebagai sajak. Jadi struktur bahasa dalam Gurindam 12 ini memperlihatkan kebijaksanaan serta kearifan tempatan, local wisdom seorang penjaga Melayu dalam memartabatkan sastra Melayu tanpa meninggalkan elemen Islam. Isi seterusnya ialah struktur perlambangan simbolik. Struktur perlambangan simbolik dalam puisi Melayu Islam menggunakan simbol untuk menyampaikan nilai tauhid, akhlak dan syariat. Simbol bukan sekadar hiasan bahasa, tetapi medium yang menghubungkan kehidupan manusia dengan ajaran Islam. Dalam Gurindam 12, Raja Ali Haji menggunakan simbol secara sistematik. Contohnya hati dilambangkan sebagai kerajaan dalam tubuh. Jika hati rosak, seluruh anggota turut rosak, yang menggambarkan bahawa kebersihan jiwa menjadi asas kepada akhlak manusia. Selain itu, mata, telinga dan lidah turut dijadikan simbol kawalan diri. Mata perlu dipelihara daripada perkara haram, telinga daripada khabar yang tidak benar dan lidah daripada percakapan yang buruk. Simbol-simbol ini membentuk panduan moral untuk melahirkan insan yang berakhlak. Kesimpulannya, struktur perlambangan simbolik dalam Gurindam 12 membuktikan bahawa keindahan puisi Islam bukan hanya pada bahasanya, tetapi juga pada mesej yang membimbing manusia ke arah keimanan dan akhlak yang mulia. Seterusnya, saya akan membincangkan struktur gaya bahasa dalam puisi Melayu. Struktur gaya bahasa menunjuk kepada cara penyair menggunakan bahasa secara indah, padat dan berkesan untuk menyampaikan maksud. Dalam puisi Melayu, bahasa tidak disampaikan secara langsung tetapi menggunakan unsur kiasan dan nilai estetika supaya mesej lebih mendalam. Salah satu gaya bahasa yang terdapat dalam pantun ini ialah gaya bahasa sindiran. Contohnya, buah lansat kuning mencelah. Keduduk tidak berbunga pagi. Sudah dapat digading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Pantun ini menyindir sikap seseorang yang melupakan jasa atau tidak lagi menghargai sesuatu selepas memperoleh yang lebih baik. Frasa sudah dapat diganding bertuah melambangkan sesuatu yang lebih bernilai, manakala tanduk tidak berguna lagi menunjukkan sesuatu yang pernah penting tapi kini diabaikan. Selain itu, pantun ini turut menggunakan asonansi, iaitu pengulangan bunyi vokal seperti A dan U yang menghasilkan bunyi yang lembut dan merdu. Pantun ini juga mempunyai rima akhir, iaitu A, B, yang menjadikan penyampaiannya lebih harmoni dan menarik. Kesimpulannya, struktur gaya bahasa dalam pantun ini bukan sahaja memperindahkan puisi, malah menguatkan mesej sindiran secara halus, selaras dengan budaya Melayu yang mementingkan kesantunan dalam menyampaikan teguran. Selain itu, bagi memastikan impak pemikiran ini sampai ke lubuk hati pembaca, ia disokong kuat oleh struktur retorika yang memuatkan unsur didaktik dan dakwah. Berbeza dengan puisi sekular yang mengutamakan aspek estetika semata-mata, struktur puisi Islam
disusun secara sistematik dan teosentrik untuk menyampaikan kebenaran hakiki, bukannya sekadar permainan bahasa atau hiburan kosong. Kekuatan struktur retorika ini dapat dilihat dengan jelas melalui analisis terhadap Qurindam 12 pasal yang ke-6. Raja Ali Haji menggunakan teknik pengulangan kata atau anafora secara konsisten. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Analisis struktural yang menunjukkan kata cahari di awal baris bertindak sebagai penegasan atau takkid. Manakala penggunaan kata kerja perintah atau imperatif cahari olehmu menonjolkan lagi sifat didaktik puisi ini, di mana penyair memberikan arahan yang jelas dan praktikal untuk diambil sebagai panduan hidup. Struktur ini didukung oleh rima akhir yang harmonis yang bukan sahaja memperindah bunyi tetapi memudahkan baik-baik nasil ini diingati, dihafal dan dihayati oleh masyarakat. Kesimpulannya, puisi Melayu Islam bukan sekadar karya sastra yang indah, tetapi juga medium pendidikan dan penyampaian nilai Islam. Dimensi seperti eskatologi, makrifatullah, ilmu dan adab membentuk pemikiran masyarakat ke arah kehidupan yang berteraskan iman. Dari aspek struktur, penggunaan perlambangan, retorika dan gaya bahasa yang tersusun mengukuhkan penyampaian mesej. Oleh itu, puisi Melayu Islam kekal relevan dalam warisan membina masyarakat berilmu, beradab dan bertakwa. Sekian, terima kasih.